kita lupalah. Betul kau. Baik. Kita ada cikgu mengajar kita memanah ni, iaitu Cikgu? Anita Wu. Cikgu bukan cuti 2 hari ke? Hari untuk sukan boleh. Oh, boleh. Anita, macam mana kita nak belajar memanah ni? Ini apa beza? Okey, kita dengan Abang Jam sekarang ni tengah guna equipment moden. Kita tengah guna equipment tradisional. Tapi prinsipnya sama. Prinsip untuk memanah ni sama. Dia lepas juga kan? Okey, so yang bezanya dengan moden ni, okey, arrow tu dah knock kan? Okey, belah kiri kita masukkan belah kiri. We rest on the arrow tu, rest kat belah rest tadi. Yes, pakai yang tu. So bila nak tarik tu kita protect tangan. So senang sikit lah tarik. Supaya senang tarik ya. Kalau yang ni 20 pound. Ini tangan kena ni cikgu ya. So tangan kiri kena straight. Nanti bila dah macam ni. Bila dah engage, maintain. Sama lah cikgu, sama. Kena cikgu punya. Hampir sama. Kan? Jauh jarak. Tapi yang ni yang biasa dengan moden. Moden tu dia ada side. Dia ada target lah. Belah ada seam hole. Yang ni kat target kuning. Bosan. Masuk dalam tu. Ha. Apa cikgu ni tak ada? Saya tak ada, kita ikut naluri. 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 Ready ke mana? Set. Go. Akhirnya, Siapa? Krill. Krill juga yang menang. Tengoklah. Itu pasal dia panggil saya Krill Wakan. Ingat sesaja je ke? Okay lah. Best rupanya memanah ni cikgu Betul lah cikgu. Sangka lah. I dah rasa macam lepas ni I nak seriously memanah. Alhamdulillah. Nampaknya clear juga kat dalam studio ni siapa yang paling tenang nak fokus. Nampak tak? Saya pasal. Yalah. Saya pasal. Oh tak apa, nanti dengan praktis lagi kita akan mententeramkan diri dan fokus lagi dan mengasahkan naluri lagi. Jom kita praktis lagi. Praktis lagi? Praktis lagi. Macam sibuk nak minum kan cikgu kan? Apa ni asyik belajar macam ni tak boleh lah cikgu kan? Tapi panas lah cikgu. Tak apa. Cikgu target betul lah cikgu. Cikgu tak bohong. Itulah apa yang SY tak tahu. Kalau saya menang, ada satu lagi cabaran. Apa cabarannya? Tunggu. Tengok. SY ni mana lah.